Darling you. Assalamualaikum guys. Selamat datang ke Ria Akira punya birthday. Kalau kau nak tahu birthday ni, daripada A sampai Z, semua aku handle. Kau seorang handle? Mak dia memang macam gitu, lepas tangan. Macam biasa lah Pak Tu kat depan ni kita ada main entrance lah untuk Ria Akira. Tema kita fairy tale, Wonderland. Anak saya yang dah besar ni, tu ada candy wall. Aku macam cair coklat tu kalau letak situ. Kalau letak sini pun okey. Kau tengok kamera macam mana aku buat. Ngam tak ngam? Arabik Arabik ni pun berkicap kan kalau ikut cuaca sekarang. So kita ke sana tengok apa ada pop ni ice cream kan. Nak ambil free. Semua kita dah payung lah. Daripada Kelang sampai ke apa ke nama tempat ni? Bangi. Pop scope. Kalau korang nak apa birthday party ke apa manifan ke boleh lah kontak orang kan. Jadi saya letak lah kat bawah. Okay bang. Curus ni baik lah. Curus. Daripada mana bang? Sungai besar Selangor. Nak makan curus pun boleh. Itu pun ada kat sini kontak-kontaknya. Saya buat ni daripada A sampai Z. Saya handle event. Hari ni ada apa bang? Spanish latte dan latte sekalian. Ni pun free. Hari semua apa nak makan aja. Hentam saja Memang saya nak review banyak kan. Banyak dupa-dupa. Ini cerita dia pasal dupa-dupa ni kan. Saya ni teringin daripada dulu sampai hari ni tak pernah naik benda lah ni. So dia ada banyak choice, sama ada yang bawah 40 kilo. Saya ambil yang bawah 80 kilo. So berat saya pun 80, so saya boleh naik lah sekejap lagi. Saya tak pernah naik tau benda ni. Ini lebih kepada aku lah. Tapi kalau sekarang tak lah. Kalau tengah panas ni. Saya boleh naik bang kan? Memang saya order khas untuk saya sebenarnya. Saya tak pernah naik bang. Boleh. Jadi kita boleh yang ni boleh try, boleh wet. Berapa kilo maksimum? So kalau dewasa tu, kalau yang ni boleh lah 5 orang boleh, dan kadang-kadang boleh sumbat je. 5 orang. Kau jadi tiga. Besar baik benda lah ni. Boleh bang, saya boleh naik bang? Dia kita punya heavy duty. Oh heavy duty. Okay, ngam. Tapi kau jangan slide sekarang lah. Pandang Itu melecet. Udah daripada Wonder Kid, Bouncy Castle. Cuaca macam tak ngam panas sangat. Ke dalam lah masuk ke dalam. Pasal sebelum masuk tadi Candy Wall kita daripada Picnic Deco Shah Alam. Lagu tak apa. Lagu budak-budak tak ada copyright, tak pernah macam ada yayasan. Bolehlah Roger Candy Wall, Picnic Deco Shah Alam. Jom kita ke sana pula. Dalam panas kan. So inilah rumahnya. Nak review rumah. Nak jual ke bang? Masuk-masuk je ada hiasan ni. Sana ruang tamu pertama. Dan kat sini lah tempat pemotongan kek kita nanti ya. Ini akan buat kek kita. Nanti kita review kek kita. Kek dengan churros lah. Nanti review dua. Spiderman terbalik kot kat ni buat. Kita tengok kek. Nanti kita tengok kek. Mana boleh pen sana tengok macam mana tak betul-betul kat Wonderland lah Oh ni kek yang tadi tu. Nampak Spiderman terbalik. Aku dah cakap tadi. Rasa KLCC je. Ke roket ni. Ini semua idea kau kan? Memang idea aku. So dulu setahun mak kau buat birthday? Aku tak ingat. Setahun. Tahu bapak aku beli kek nak makan. Kalau ni dia macam candlelight dinner Wonderland. Ini yang dorang kan ni? Dah bagian kena sampai cium dia bangun. So kita review rumah ni. Dia ni bilik untuk Ria Akira berehat. Dilarang masuk kecuali birthday girl. Boleh masuk. Kena buat skinhead. Say hi man to the cameraman. Hari ni hari apa bro? Ria birthday bro. Yeah man, you hi man. Mama is the best man. Kita kena pakai kasut tak ni? Skinhead selamanya. Masa kita beli baju ni, mayangkan dia pakai dengan rambut. Bila tak ada rambut ni aku tak tahu nak rasa macam mana. Pakailah topi tu Papa. Longgarkan dulu Papa pot. Open the... Bro. Nanti main serupa-rupa dengan Papa Ria, say hi to the camera. Semua itu. Cakap kat kamera. Skinhead selamanya. Yeah. Kita akan pergi tour ni. Bapak saya dah sampai. Bapak saya dah sampai, so nanti cucu dia tengok di dalam. Okay, di sini kita ada tandas. Yelah, batu kau dengan satu je. Ya. Lepas tu, tandas lain nak tambah macam mana? Kau bagi arah pun satu je. Kita tak payah guna lah tandas, kita guna tandas kan. Dapur je. Kalau ada macam benda-benda yang ad hoc baru kita ni laju kan. Ada siu. Mana sejadah? Kau pergi ambil. Hebat tengok. Okey je. Boleh. Ni store guys. So ni dapur kalau ada apa-apa kita lepas
tak cukup pun masak. Okey lah, ini boleh lah. Ini kita jadikan awal. Sampal dia. Apa dia sampal dia? Ada orang kau dia. Saya angkat. Susah kan jadi orang cakap organizer. Orang dulu macam mana kecil-kecil. Ada tu dia parti. Saya ni dah dari bapak ni kan. Nak kena dengar dekat mak ni. Tolong flush. Jangan tinggalkan kenangan anda di sini. Ini bilik yang sebenar, bilik karaoke. So, kita akan hantar makcik-makcik lah kan. Biasa makcik-makcik kan kalau datang, wah banyak betul orang call aku ni semua. Lagu handle pula. Atau kita akan hantar makcik-makcik ke apa yang nak berehat panjang, nyanyi lah. Kalau dia boleh toilet untuk makcik-makcik tarik lagu yang research kan. So kita kat atas jom. Okay, dekat sini kita ada ruang tamu. Kawan-kawan dah sampai semua. So tempat berehat lah ni. Let's say I come back. Okay, dia tunjuk vlog first. Say hi. Lencongan tangga yang pertama. Kita nak main mahjong. Mana main mahjong? Tak pandai. Bukan sekolah Cina. Tangan tak ramah. Ini kuda. Dia ikut tahun. Ya, tahun sama. Kalender cara dia tahun kuda, tahun anjing. Betul. Ini rasa tahun lepas. So kat atas ni ada pool. Iya ke? Betul. Mungkin saya perlukan lebih masa untuk training. Maksudnya ada banyak bilik lah. Tingkat 3 pun kita ada, rooftop pun ada. Ini pun ada bilik, so siapa-siapa nak tidur ini hari, tidur je lah. Okey, ini kita boleh jadikan bilik solat. Jadi pada tetamu datang, kalau nak tanya tempat solat ni. Oh, lagi satu masalah lah kan. Tempat solat dah ada. Kiblat mana? Pastikan betul lah. So, kalau kau salah, banyak kau kena tanggung ni. Macam mana? Sejadah. Oh ni. Betul lah? Betul. Sana masuk baju pusing-pusing. Mana tu? Tempat dia sini. Kau jangan tengok aku gitu. Aku tahulah. Tadi, saya suruh dia beli sejadah. Lepas tu dia tanya, kau nak sejadah premium ke apa? Kalau sejadah premium tak ada iklan. Diam dia. Okey, ngam. Siap. Inilah suasana di atas. Ni kalau ada acara nikah ke, venue ni sesuai lah. Ini tingkat 3 kan? Tingkat 3. Jangan lock lah. Oh, sebab aku tak booking untuk bermalam. 谢谢这次来我们的小 party。他在后面在换衣服。哦。Apa yang dibincang sekarang ni, dia nak ubah suai rumah. Tadi dah tak tipu. Ni owner. Tak ubah. Tak asal title. Kita rekod lah dia. Sihat? Alhamdulillah. Baby kat dalam. Ya, lagi mana? Bapak ikut balik. Baik, khabar. Kalau dia datang Astro, nama dia apa? Astro dia. Tak terima lah. Sama ya macam tu. Macam ni lah Dah ada anak. Ni ya? Nangis ni ya? Tak ada, takut. Dia antara salah satu orang host lah. Antara salah seorang makcik pada Ria. Tiba. Assalamualaikum. Hari ini berlangsungnya Ria punya setahun. Macam sultan. Music. Siapa nak jadi assistant saya? Assistant. Anggun. Orang jadi assistant saya? Okey, Anggun. Mana? Everybody please give an applause to Anggun. Okay. Dan one rebel. Okay. You close your hand very tight. Dalam tangan Anggun ada berapa bola dekat sini? Satu. Saya simpan dalam tangan saya. Saya nak pindahkan bola merah dalam tangan saya. Lompat masuk dalam tangan Anggun. Nampak tak? Bola merah dia terbang. Di dalam tangan Anggun sekarang terdapat 2 biji bola merah. Dalamnya ada 2. Satu kita bawa patah balik. Nampak tak? Masuk dalam tangan saya. Dalam tangan saya ada 1 biji bola merah. Anggun buka tangan ada berapa? 1 bola merah. Yes. Ini kena gila. Betul. Magic ke? Jaya
Okey, kita buat lagi sekali, okey? Bagi semua nampak, nanti dia orang tak percaya. Saya simpan dalam tangan saya. Okey, ada berapa sini? 1. Okey, tutup tangan rapat-rapat. And once again, I'm going to transfer the ball from my hand into Anggun's hand. Are you ready? Yeah! Nampak tak? Bola merah dalam tangan saya, dia terbang. Boom! Dan sekarang, di dalam tangan saya, kosong. Everybody say, Abracadabra! Abracadabra. Lagi, Abracadabra! Tengok, dalam tangan saya dah kosong. Tipu. Kosong. Okey. Okay, dan sekarang, open your hand slowly and show to everybody how many spots inside your hand. Slowly. 2 red balls! Angkat. Yay! Jangan dilayan sangat je ni. Bengar. Walaupun keadaan agak berkicau, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Sumpah-dupa kita sana. Sumpah-dupa kita. Satu orang ni. Orang panas. Tidak panas kan? Boleh. Sini. Betul. Betul gila. Ini Takkanlah kita orang nak main. Kau memang kau berapa sen je. Ingat kau dengan tu kau lagi ingat dia. Jadi itulah dia, bolehlah kita tengok orang kat TV orang. Tengoklah apa ucapan dia orang. Happy birthday Ria, Atuk datang all the way untuk Ria. So thank you to Mami and Daddy invite partner. Dia ucapkan supaya Ria Akira ni membesar menjadi anak yang soleh, yang cantik, yang comel dan bijak pandai mama ayang-ayang usul acam tu. Besar dan terbaik dan dipermudahkan urusan. Semoga sihat-sihat, comel selalu. Like, tekan like banyak ya. Ini beg puding Semoga jadi anak yang baik, anak yang sehat, anak yang soleha, cantik, cerdik. Semoga panjang umur ibunya dan sentiasa sihat selalu. Aunty Mariam harap dia pun membesar macam orang cantik macam Aunty Mariam. Jadi anak soleha dan selalu sihat. Semoga besar menjadi anak yang sihat. Yang nanti dah besar jangan lupa Aunty. Ingat Aunty cakap, kalau tak esok nangis. Semoga sentiasa sehat, diberkati dan sentiasa gembira di samping Mami and Daddy. Semoga menjadi anak yang soleha dan membanggakan ibu bapa. Happy birthday. Happy birthday, Ria. Happy birthday, Ria Akira. It's your day. Boleh interview dong? Boleh artis juga? Dan bersama Yan TV8 model top Asia. How's your modeling now? Going great. Great. So ni saya punya schoolmate lah. Ada teman baru, Amanda, Brandon girlfriend. InsyaAllah going to be wife. Me. Single available. You reach to Akira, let's go. You can hiking, you can alright. Dengan ini stesen kopi ditutup tol out. Saya order untuk berapa? 200 kopi. Ada obat orang Malaysia ni minum kopi. Terima kasih kepada kopi Ryan Kel. Oh ya, berkicap ni sekarang baru pukul 6. Apa yang ada ni ada lah. Kita ada seorang ni daripada Melaka datang naik motor. Special appearance. Jangan lupa follow IG Suka-Suki Vios. Suka-Suki Vios tu ni kepala. Tapi enjin dah turun. Daripada Melaka dia datang hari ni sebab hasilnya. Semua kita cakap pakai inner. Aku baru tahu sini panas. Melaka sejuk lah naik. GC dengan cendera tinggal lah. Ada 2 kali mancung. Azan. So guys, air dah habis. Azan dan Miza pergi pedal beli air berapa karton tak tahu. Jadi kita tengok hasil dia. Benda dia sebab hari ni panas dan tak dijangka. Air dia pergi mamak depan tu. Ada pergi mamak depan ni minum ais. Tak apa, 20 bongkok. Tetamu pergi mamak. Okay, ni Apple Dia kenal Hai, borak dulu baru kamu. nampak. Siapa di sana yuk? Mana? Ini lah blessing buat depan itu kan. Kalau kau pernah tengok kilauan emas, ini antara satu kilauan yang dah malap. Emas dah ada. Okay guys, terima kasih pada yang dah hadir di kita orang punya Ria Akira birthday party Wonderland ni. Terlebih kekurang minta maaf lah. Daripada makanan ke, daripada apa-apa yang segala yang terlebih kurang lah sebagai tuan-tuan ni pun pertama kali aku punya experience untuk menyambut birthday Akira. Oh ya, itu saja. Alhamdulillah semuanya. Awak rehat dulu lah. Saya ada kerja kat luar. Kenapa? Ada kerja. Closing. Closing yang sebelah. Kenapa? Ada lah. Nampak hasil. Rasa je Apple okey lah je.
Dia pun okey tak? Balik, orang tu nanti batal tiket. Aku nak main ni. Background. Aku nak order untuk kamu. Guys, jangan lupa like, share and subscribe, okay? Dan jangan lupa saksikan konsert Ubay yang takkan ada. Ada di mana-mana pun. Check it out. Ini yang kita nak teringin sebenarnya. Saya tak pernah dapat main benda ni seumur hidup saya tau. Ini pertama kali saya akan main. Kau sana, aku sini Zan Weh, cabut gila. Bul. Sampai sini saja kan. Jangan lupa like, share and subscribe, okay? Saya main benda ni sebenarnya. Cok, kepala lu. Bapak siapa? Jadi itu saja pada hari ini guys. Tapi saya akan sambung main lah. Tamatkan vlog kita. Itu saja. Hati. Hey guys. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye.